Selamat datang ke Strawberry Farm. Oh my god. Kau sabar. Dia dah naik. Dapat dah. So kita tengah prepare. Yang ni pakai instant barbecue grill ni. Ada satu je. Oh, ada satu nama yang tertinggal. Satu nama. Letak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kak. Backpackers boomer salah. Dah. Tu air siapa? Hujan. Oh, amboi. Naiklah kak. Akak nak duduk depan lah. Tak ada apa. Orang cakap tak ada tempat ada atas DJ jom. Okay, Assalamualaikum. Hai. Kita orang dekat accommodation ni Kak Linda. Nak gerak pergi ke Taif. Alhamdulillah, kita orang dapat cuti. Jarang sangat dapat cuti ramai-ramai macam ni. Satu department. So, kita akan spend time sikit. Akak nak duduk depan lah. Kak Ijan tidur je lagi. Macam biasa. Introducing Kak Linda. Kak Ijan, Kak Mazila. Hai. Kat belakang. Ni senang lah. Haja and Huda. 2 tahun baru nak pergi Taif. Berapa benda kak? After 20 years. Kita dah tak tahu. After 20 years kita lah maksudnya. 6-7 kalinya. Kak Linda tour guide. Okey lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ibu. Jangan kak semua orang tabik. Pakai dia ambil hajar. Yang dia ambil gambar ni. Awal kita ni nak buka. Kita dah sampai dah pukul 10. Pukul 10 kita buka tempat. Eloklah sebab ini hari Sabtu. Okay, ramai. Tu depan kita pun dah ada kereta. Akak kenal lah. Indonesia dengan ni sama je. Dah sampai dah Strawberry Farm. Let's go, rombongan Cik Kia. Teddy bear kat dalam tu. Dia boleh naik ke ataupun dia display je apa? Selamat datang ke Strawberry Farm. Selamat datang. Rombongan dari mana ya? Pulau ada. Melaka ada. Johor ada. Oh, dah ada sistem baru Bukanlah sama je. Setiap kali datang ada je lah benda baru. So, kita nak beli tiket. Okay, here is Strawberry Farm. One person, 35. Okay. How people? 7. Sekarang dah tak ada kat kaunter dah. Pakai teknologi lah. Syukran. Okay, dapat dah. Seorang RM35. Angkat dah juga. Oh, yang tu tak boleh. Yang mana yang tu tak boleh? Apa tu? Oh, okeylah. Okay, Kak. Maafin muskilah tak buka. Dah bangga dah. Wih, ada ayam kampung lah punya sini lah. Ah tu, penyambut tetamu tu. Ayam jantan. Situ. Tak makan sini, makan kat situ kot. Sini. Biar makanan tak sini. Nasi. Sambal udang. Member nak ambil video, kita dah tak dah nak ambil video. Ikan bakar. Ketam. Ui, ramainya.
Pakai snorkel. Udah mai pergi nak tengok. Tuan yang dengan selipan nak ni. Alim tu Alim. Dah bismillah. Bismillah dah. Macam ni Jemput makan semua. Kak Linda. Terima kasih masak. Macam kat kampung strawberry. Strawberry. Alhamdulillah. Ketam ke Saudi. Sedap getah ni. Banyak isi. Besar gila. Musim. Tengok kakak-kakak tengah tengok angsa. Ni angsa kan? You angsa. Itu kata ni lah dah sambil belajar. Darjah 5 darjah 1. Tengok memang cepat. Kau tengok ni angsa ni dia berdiri sebelah kaki je. Betul? Dia dapat makanan tu ada kaki. Oh, turun kecilnya. Kau bagi tangan. Saya rasa tangan saya kena makan ni. Kak Mazila berani? Tak nak aku? Au. Geli. Dia pun terkejut. Kesian dia. Ni mata biru tu mata coklat. Lagi dia tangan orang. Okay, next. Cikgu bukan lalu situ ke? Laluan dia cikgu. Lalu-lalu dia. Berarti nak refleksologi. Grounding, natural grounding. Wow, ni apa ni? Dreamland. Baru Dan Wow. ni yang saya kata ada London tu. Dream World. kalau ni kena bayar lagi. 30. Oh tak ya. Tak apalah. Tak ada apa pun. Harvest berhasil. Boys. Saya Ziad. Thank you. 25 rial. Dia letak macam ni. So coklat tu rata bab kata udah. Sebenarnya dalam cup. So bawah-bawah tak kena coklat. Memang nama dia sebelum ni Baby Zoo ke? Tak lah. Lah, Arnab ni pun dah lama dah setia dengan kerja dia. Tu dah aku. Kurang dah kurang. Mana terus dia datang. Dia pilih kunci je. Pandai Awak pandai. Tengok je dia kopik. Dia pakai lidah dia. Lidah. Kata kau nak tengok kan? Milih lah. Siap bekal. Macam monyet lah kau. Nak mendengki-dengki dengan kawan sendiri. Apa dia? Muskilah. Amboi tinggi suara. Dah. Arabic-ish kalau? Khusus. Fos. Dia baru buat firm lah. Belum merpati. Wah, dia warna merah. Pergi kat Ajar. Ajar. Ulu tangan. Jangan ulu bahu. Aku bagi bahu. Brother sini. Brother ke? Nama dia Aspar. Datuk Ahmad. Saya rasa dia suka act lah. Dia suka act lah Alamak Gatal kau kepumbuk. Dia nak dengan Kak Izzan ni. Apa ni kurus sangat ni? Dia cari. Kekok yang kekok. Udah kan? Kan udah. Okey, test. Ambillah dekat ni. Dia nak lah. Cepat. Ini comel. Oh my god. Kau sabar. Dia dah naik. Dah. Dapat dah. Pastel colour kan? La shushui. La manjanya. Ya, macam tu. Ambil burung.
Oh, macam tu. Tiba-tiba jadi bird whisperer. Ni dulu payung. Setiap kali datang, yang itu lain. Oh. Kopi atas. Sili market perfume sili. Matching. Kecoh cik ni. Omongan Cik Gia datang. Cafe. Teh ros. Kopi ros sedap. Ros latte. Shiok. Moya Fi. Orang bayar pun order dia ni. Akak dah air ni. Akak ada air. Ni ada kat air nak. Marah. Dah. Ambil. Tadi orang tanya ada apa lagi. Dia suruh kita bawakan dulang sendiri. Dah lah mas. Rose latte. Ini teh rose. Tapi dia guna Ahmad tea. Air. That's why lah rasa tak pure ni. Memang dia dah lagi lah. Dia dah macam satu bekas tu memang dia dah buat. Yang penting bau ros tu ada. Bau ros ada. Lepas tu dia akan tak tahu ros ada. Orang Madinah tenang-tenang dia Madinah. Bawa perangai tu datang. Tak balik Madinah aku nak munawarahkan pula diri. Cegoy. Kenapa kedai lain ke? Cegoy. How's the tiramisu? Light. Rasa dia loose. Allah Akbar. Allah. Terlampau loose lah. Yelah kita orang nak minum-minum. Nak borak kacip. Kacik. Much later. Bukan pintu penjara pintu rumah. Alhamdulillah kita orang dah sampai dekat stay kita orang untuk satu malam ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ni lah style rumah dekat Saudi. Betapa besarnya pintu. Aku pun dekat booking.com tapi tadi yang datang tu nama dia Hisham. Dia cakap kalau nak stay lagi dekat sini boleh booking direct dengan dia. So nanti kita orang letak contact number, boleh WhatsApp. Tadi kita gerak daripada Rose Cafe tu, tempat tu ke sini dalam 20 minit. So dia bagi kebenaran untuk kita barbecue. So macam biasalah diorang akan ada space untuk gathering. Jom masuk, ada dapur, full cabinet, ada mesin basuh guys, lengkap. Sebesar-besar botol terbaik guys. Ada talam, tempat untuk masak. Nak tengok ada perlu tak? Alhamdulillah je. Ada je. Okay. Ada microwave weh. Terang. Lagi terang daripada masa depan awak. Oh, ada peti ais berpintu. Lengkap barang. Penuh satu malam. Ada meja makan. Ada cermin besi. Penting fire extinguisher. Ingat tak apa ni? Race, pas. Macam nak guna? Pas. Ada tempat istirahat dan mesyuarah. Luas. Tengok ni, TV 72 inch. So ni bila 3, sebelah bila 2. So sekarang nak tunjuk bilik. Bilik ni tak ada toilet, tapi ada 3 single bed. Masing-masing dah cukup. Sebab plug. Oh, dia. Situ ada plug lagi. Oh, memang generous. Ada almari. Tak bagi, ada sejadah, ada tempat siap. Cermin bersih, kilat. InsyaAllah. Oh, lantai dia tak kotor. Lantai tak bersih. Tak berapa kotor. Ada sinki sebesar-besar. Toilet pertama. Ada mesin basuh. Lagi. Ni bilik yang kedua, 3 katil juga. Kita dah ada 6 katil. Ada aircon setiap bilik. Bilik ketiga. Assalamualaikum. Sikit kat luar, toilet, mandi semua. Ni katil Super King. Nanti subscribe tau. Subscribe kalau aku memang cakap. Siapa yang masak boleh tidur sini. So, berapa orang boleh tidur dalam rumah ni? 10. Kau hampa lah Toto dekat luar tu kan. 20 orang. 20 orang boleh. Kawan Zina macam mana? 5 star. 5 star. Pasang memang terbaik. Kalau agak-agak tak tahan, terjun je. Toilet occupied terjun je. Okey. Jangan tak timba dah. Ada pelampung. Kalau korang ada anak-anak kecil, korang kunci lah ni kan. Betul. Otherwise, buka. Terjun. Swimming pool lighting. Masya Allah.
Barulah macam nampak berkocak-kocak lah malam ni. Boleh juga tutup pintu ni. Kalau orang main-main berkocak-kocak bising kan. Bising. Nak mesyuarat, situ nak bising. Ada langsir ke? Ada privacy. Quick review dan kita orang nak rehat-rehat. Malam ni kita nak berbarbecue dan bersteamboat. Yeay. Okay? Bersyabu-syabu. Syabu-syabu. Yalah, jumpa malam nanti. See you guys. Puan Haja kita tengah menyediakan barang-barang steamboat. Masya Allah. Sedapnya nampak. Macam kat kedai aja. Kita orang nak siap-siapkan untuk barbecue di luar. Dia ada lighting tapi dia macam ni lah, dim light. So kita tengah prepare. Yang ni pakai instant barbecue grill ni. Senang. Dia dah siap satu set. Pakai buang. Sedia dah barang-barang untuk dibakar oleh Chef Linda. Menariknya. Sangat presentable. Terbaik aja. Wow. Macam ni Ni daging. Daging campur mushroom. Tak pernah makan ah. So ni sos sukiya. Coklat dengan butter. Okay lah, nak masak coklat dengan butter. Ini saya cocok satu-satu ke? Cocok dua, lepas tu strawberry. Kuat enam api. Ni saya buat lagi satu kak. Ni apa benda ni? Lagi satu dapur. Ya ilah. Yang ni lain pula. Brand lain. Bentukkan macam tu. Orang tu buat apa? Kak tak tahu bila boleh siap. Bila boleh siap ni? Sebab dia ada batu. Macam mana lah terfikir nak beli benda ni? Tak sebab Ni baru ni tak ada. Semalam nasib baik beli ni. Dah masak ke? Dah ni. Kau tester. Kau besar senang. Nak bakar-bakar Macam mana? Very juicy. Walaupun api macam ni. Kau jangan tengok dari rupa lah Sedap Ni number cat lah. Chef di import. Driver. Apa panggil Coordinator. ni? Coordinator. Tukang makan. Sebaik kepak senang. Sebab tu cakap dengan Kak Linda beli kepak bahagian je yang lah. senang nak masak kan. Wah. Macam mana? Sedap tak? Terbaik nampak dia tangan dah. Ni orang Madinah ni. Buat ni semua ni. Gigih bawa dari Malaysia. Sukiya bawa dari Malaysia. Dia tak beli dia lambat pula dia. Nak buka api kuat Api kuat kak. Medium pun boleh. Medium. Orang kalau kat Saudi, siapa yang tengok ni jangan beli jenama ni. Lawyer relax. Tak relax weh. Tapi yang ni Orinex terbaik. Relax dah pakai. kita guna kan? Ya, bertahun-tahun lah. Ya sukiya. Kau nak makan semua banyak-banyak tu ke? Kongsi dengan dia. Salah. Boleh. Dia makan sekali agung je tu. Sekejap lagi habis satu. Kau nak tak ni? Tak nak kentut-kentut. Tak apa. Tutkan lah bagus. Dah orang belakang dah buang dah. Kentut aku dah luarkan dah. Okay. First time makan apa? Sukiya. Kita kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa kuah dia dulu. Sedap-sedap, Alhamdulillah. Okay, nak rasa sos. Cendawan yang diselimuti oleh daging. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ada situ. Ada dekat. Terbaik aja, sedap. Kalau makan kat kedai ni, seorang kat sini 200. Ya. Aku terus taruh je sos ni kat dalam ni. Sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kecahnya aku. Macam ni je lagi sedap. So Ed, Orang kampung memang akan campur-campur. Terbaik ayah. Ini kau perform form. Jangan minta ayam masak lemak ke apa. Aku tak nak dah pergi Sukiya. Aku nak datang ni kau. Banyak ajar tak? Ed, dah sudah ke Ed? Aku nak makan sotong ni. Dah. Okay, kita orang sama makan. Okay, kita dah habis makan. Alhamdulillah. Macam nak buat rumah raya lah. Sebab tadi orang Menyimpan mohon besar. Okay, sekarang kita nak segi. Mau dah happening sikit. Okay guys, kita nak buat cabutan. Macam sedih je dah. Kau cakap ni nak cabut exchange gift. Okay, sekarang time for exchange gift. So, kita akan cabut nombor. Dan kita akan tukar ikut nombor hadiah yang kita sediakan. Tak ada nombor tu dalam tu nama.
Okay, nama-nama. Okay lah. Refill mana ni? Edit. Dengki dia. So ada orang bawa hadiah, ada orang tak bawa hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ni? Ada satu je. Oh, ada satu nama yang tertinggal. Satu nama. Letak balik. Ada organizer. Ni nak kena record balik lah ni. Satu nama tertinggal. Akak start lah, ya Allah. Kak Mazila. Matching pula dengan baju. Jealous. Wow. Alif Syukri. Wow, keren. Wow. Saya rasa awak cabut kan? Ajar. Cabut. Tapi hadiah kita dekat rumah nanti ambil. Kita buat masih. Apa-apa pertanyaan orang punya. Hadiah saya terbaik Tak tak? nak sebab besar. Tak, sebab aku dah ada. Sebab dia dah ada. Nama pun tak nampak. Aku memang ada post tadi Huda. Huda kan? Matching dia baju hijau. Masya Allah. Alah, tak ada cermata baca kan? Pagi hari minum kopi sambil menikmati kuih di meja. Terimalah hadiah ini sebagai penghargaan yang istimewa. Alah, so sweet. Alhamdulillah. Udah. Juicer. Okey lah tu. Kak Linda. Alhamdulillah. Ada Omar. Buat bagi. Aluminium lah. Banyak. Ini bomba je. Hajar. Apa ni? Luna hand cream. Oh. Sesuai lah Kak Ijah dapat. Saya dapat saya punya sendiri. Sebab 7 orang. Banyak kan? Susah-susah cari. Tapi sekarang tak payah beli. Saya ni portable. Ni ha. Tak suka ni. Sesuai dengan Kak Linda. Nanti saya bagi kat akak lah. Janganlah, susah payah dah beli kat kedai. Bismillahirrahmanirrahim. Entah lama. Nak setengah jam ke? Kenapa? Semua memang Syukurkan. Kita nak kembali balik tempat BBQ. Sekarang ni waktu untuk kita start game. Masuk kat dalam pula. Okay, jom. Okay, round pertama start. Salah. Nampak kat telefon akak. Round tadi cancel. Round yang kedua start. Salah Kak. Salah. Elok. Betul. Okey. Ambil duit tu. Salah. Salah. sedih. Okay, next. Mulut bising masing-masing. Salah. Salah. Betul. Okey, ambil kat duit tu. Salah. Betul. Salah. Betul. Dah niat je lah. Dah. Round 3 start. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf salah. Maaf salah. Maaf salah. Betul. Salah. Salah. Betul. Sebenarnya main tipu kan orang tu. Salah. Okey. Awak jadi. Round 4. Betul. Betul. 50 ke? Rupanya selama ni tak dapat nak dapat yang lebih. Dapat lebih.
Okay. Alhamdulillah. Udah? Salah. Lah. Tak pernah betul. Cari ikut ni kat Masila. Itulah kita tak ada rezeki lagi ni. Salah. Betul. Salah. Salah. Betul. Alhamdulillah. Salah. Betul. Betul lah. Betul lah. Disqualify. Anda disqualified semua game. Okay lah, lagi sekali lah Syaz. Sekali Betul. Alhamdulillah. Betul. Tapi ada duit ke tak? Ada. Alhamdulillah. Finally. Betul tapi tak ada duit. Alhamdulillah juga. Okay, lagi So, sekali. lagi sekali kan? Oh, dia nak bersiap. Betul, Ha? ada duit. Alhamdulillah. Betul tak? Salah. Alhamdulillah ada rezeki orang lain. Kak Mazida percaya kot. Itulah. Salah kak. Ada rezeki lain. Salah. Salah. Weh. Betul tapi tak ada duit. Boleh lagi sekali. Betul. Betul ada duit. Last. Okay, next game. Tanita. Belum. Kita perempuan. Belum belaka. Kenapa biasanya yang bising tu? Haiwan kan? Kawat. Betul. Kenapa lambat ha? Dia lambat. Dia sengat. Menyengat. Lebah. Besar. Dia laut dalam. Paus. Kat sini unta. Burung. Rama-rama. Penguin. Itu besar. Dekat China panda. Jentik-jentik. Cacing. Warna hijau. Rama-rama. Apa nama? Kupu-kupu. Kan? Ini. Geli. Dia ada lagi. Sampah. Pas. Oh, dia tajam. Untuk buat ngaji, orang-orang ambil benda tu. Betul. Landak. Yes. Namun kan ni. Kalau kita nak doa kita untuk haiwan tu ni, Jantan Patrick. Namun nama orang. Ni. Tapak Sulaiman. Dia besar. besar. Laut. Kat laut. Naga. Dia teruk. Atas pokok dia banyak kalau buat gulai tu masih Benda tu kecil je. Beli main Betul. bulu. Okey. Baru makan tadi. Masak tadi yang kau buat yang warna tadi. kuning tu, warna kuning. Rebus tadi. Yang kita rebus tadi. Yang kau cakap nak makan pagi nanti. kita pilih semalam. Semalam Enoki. Bukan. Biji-biji tu yang Ready to eat. Pas. Aduh. Dia bulat, lepas tu dia ada cakap. Macam cakap. Cakap dah buka cakap. Kita buat dengan tepung. Tapi dia akan jadi Kita selalu makan dengan ni. dengan gula, dia akan tak gula kat dalam tu. Ni boleh Melaka. Dia akan tak gula kat dalam tu. Dia akan canai, dia akan letak gula. Roti tu. Sudah mention. Sebut. Pas. Sebut. Pas lah. Okey, Makanan daripada Terengganu. makanan Terengganu yang Nasi dagang. Losong. Ekor-ekor. Ada haiwan kat laut selalu makan dengan Dan nasi. kita selalu makan yang kita Ikan bakar. Okey, depan tu dah betul. Depan betul. Sotong air tepung. Depan tadi betul. Tapi kita guna minyak Kita untuk buat biasa je. Kita buat biasa je. Masa ikan goreng. Tapi jadi mengganggu lah. Tolonglah. Yang kita makan semalam. Awak nak atur hidup kita, awak nak kacau hidup kita. Masalah nak ajak ni Kelakar weh. Awak ingat tadi awak tak kelakar. Saya tahan je tau. Okay, round 2. Ada ikan bilis, ada telur, ada. Pas terus.
Ni favorite tak Adrina? Nasi goreng. Dia dah selalu Tin, dalam tin. Dia punya kulit warna merah. Kalau kau pergi restoran terbitkan. Lychee. Selain roti canai. Selain roti canai. Start huruf C. Chapati. Yes. Tak boleh mention Dia warna kuning. Yang akan masak selalu. Mi goreng. Buah selain buah rambutan. Satu lagi. Dia macam Kita kuih ini. apa? Manggis. Dah yang kita. Dia Belasan. berbunyi. Selain cempedak. Nangka. Bijak. Selain cendol. Kita parut. Kalau kat sekolah, Alah, kalau kat sekolah belajar huruf apa? Huruf pertama sekali. 3 Huruf kita belajar. Dia Huruf kita belajar. warna-warni. Huruf kita belajar. Kita parut. 3 huruf pertama. Air batu kita parut. ABC. Makanan India. Kak Prema masak, Kak Prema goreng. Crunchy. Lepas. Muruku. Berapa? 9. Yeay. Permainan tradisional dalaman. Okey. Ambil bola. Perbuatan. Bola balik. Perbuatan. Ya, betul dah. Perkataan tu. Okey. Dengan akak ikat nasi lemak tu dengan apa? Tali. Tak. Ikat dengan Warna kuning. ikat rambut. Oh, getah. Yes. Okey, main anak-anak. Ni, Saya. ni. Ha? Akak apa? Si anak. Mak, anak-anak ibu. Betul, kakak sama Anak dengan nama. Betul. Okey. Okey. Negeri. Balik batu. Batu Seremban. Oh, ini India. Yang letak something kat belakang tu, yang tai pusang tu. Apa? Dina tahu. Dia mesti boleh jawab. Ni. Tolong jawab. Tolong jawab. Pas. Pas. Aduh, pas pula. Oh. Alah. Batu Seremban. Bukan. Buli. Dia panjang, warna coklat. Letak dalam ni. Masuk. Buni. Ya, yang lagi. Tapi perempuan ni. So, 7 tolak 1 Tak siap opsi apa? Sukan. Sukan ni. Ambil tu. Agak berat. Stone. Golf. Bola kecil. Lagi-lagi ambil. Hoki. Betul. Badminton. Ya. Pas. Pasir, dia ada pasir. Dia ada Nampak jauh. hujan, guna tu. Payung kejut. Betul. Golf. Lompat betul. Aku pernah buat kat New Zealand. Bungee jumping. Yes. Ayak dekat. Pukul kita. Apa ni? Dayung sampai. Another word. Sampan betul. Selain daripada sampan. Lepas tu dia punya tu, betul kita Ada sani. ada. Dia ada. Pas. Kalau tersalah sebut. 7 betul. Perahu layar. Berapa? 30 19. Ui, sengit. Berapa? Maka 30 dan 29. Oh. Serius? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tahniah. Wow. Yeay, dapat. Dapat travel bag. Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang suka lah. Wow. Ada lah. Okay, 14. Nak scrub dia. Oh, saya ada ni, saya suka ni. Terima kasih. Itu kira ni banyak. Budak ni bukan bowling Jatuh semua dah. Gambar lompat. Itu betul ya, Pak? Cipi. Tak apalah, kira masuk cawan. Menang lah tak? Dia menang. Yelah. Boleh letak duit dia lagi. Terima kasih. Dah dapat banyak. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih semua. Atur cara majlis buat Syazana. Terima kasih. Ya. Bekerjasama. A very introvert
Layan. Minta maaf. Lebih dan kurang. Minta maaf sebab agresif sangat main game. Okay, Assalamualaikum. Kita orang dah check out daripada Taif homestay ni. Dah 1 malam macam tak cukup. Kita kena datang lagi 2 malam ke kan? So kita nak gerak pergi cable car. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dah sampai dekat cable car Taif. Kali yang ke berapa tak tahulah. Tapi seronok je datang sini. Healing-healing. Okay. Kita bawa Kak Mazila dan Haja rupanya tak pernah datang. Kak Mazila pun tak pernah datang first time. Udah dengan Kak Mazila sama tema. Yang menariknya kat sini, bila setiap kali datang, setiap kali tu ada benda baru. Okay lah, penambahbaikan. Sekarang dia dah tukar tempat beli tiket kat bawah. Seberang daripada tempat nak naik tu, turun bawah tangga. Tak ada signboard, tak ada apa. Tak ada, kena tanya juga kalau tak tahu. Okay. Baru ni kat sini, so jadi tak ada apa-apa. Kan? Tak ada signboard, tak ada apa. Tapi mungkin lagi sekali pergi, lagi sekali tukar. Sentiasa banyak perubahan kat sini. Alhamdulillah. Okay, parking, jalan, turun tangga ni. Ha? Rombongan? Ya jemaah. Berdiri. Ya jemaah, ya jemaah. You want together? Yes. Syukran. InsyaAllah. Syukran. Tak ada tepi. Ya, selamat. Berat sebelah duduk sana. Ayolah. Nak korang duduk sini. Duduk sini. Kan ada tengah-tengah ke? Akak ada tengah. Sebab yang ni dia ke bawah, kau tak nampak depan. Tengoklah yang mana kat selesa. Sini lah. Sini. Dia belakang ke. Oh, tak nak pandang bawah. Okey. Subhanallah subhanallah hazza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Tahu katuk lama. La haula wala quwwata illa billah. Oh, sambung. Alah duduk sini tak nampak belakang. Sini tepi. Tak apalah sinilah. Boleh buka pintu ni. Kau ni nak buka pintu kenapa pula ni? Nampak budak ni. Bismillah. Kejap nak duduk belakang, kejap nak nampak depan, kejap nak tepi. Tak apalah duduk depan nanti belakang masuk nanti. Kita tak turun, kita kena pusing balik maintenance katanya lepas Eid baru buka. Okay, satu. Much later. Okay, kita stop kejap dekat depan ni. Dah pusing-pusing cari. Okay, kita orang sebenarnya nak pergi kilang Ros yang video lama yang kita orang pergi ni tahun 2023 kot. Kita orang tadi pergi tempat tu. So kilang dia memang betul-betul dah tutup. Tak tahulah mana lagi nak cari Ros yang bau perfume yang sedap dan berkualiti. Sayang. So ni kita berhenti dekat tepi jalan untuk jemaah umrah. Famous kot tempat ni sebab depan telefrik je. Sebelah jalan cable car ni jual-jual ni. Sini kalau malam cantik lah. Dan kita pernah datang dan buat video juga kot. Nanti aku buat playlist untuk Taif. Taif trip. Korang boleh lah dah tengok. banyak update kan? Banyak update. Banyak perubahan. Ni lepak jap belakang ni ha. Dia buka meja special untuk Kak Linda dan Kak Mazila. Unmi. Wah.
بطاطس. هذا ايش كلام عربي؟ هذا بطاطا حلوة. بطاطا حلوة هذا؟ حلوة. هذا حلزوني. حلزوني. ايوه بطاطس حلزوني. هذا بطاطا حلوة جزر يمني. الجزر يمني. جزر يمني. اوكي شكرا باقي banyak. 2 درهم. Bagi itinin apa? Jagung. ما شاء الله ماليزيا ما شاء الله ما شاء الله from Yemen from Yemen. From Yaman ni brother. Yemen ما شاء الله. Yaman ni kuis. ماليزيا كويس. Alhamdulillah. الحمد لله. Batatas jizani. بطاطس جيزاني. في ولا؟ في موجود. واحد بس. كم ريال؟ 7 ريال. 10. ثانك يو. Thank you. Sawi sos ha? انت صوص. انا زياره ولا عمره ولا ايش؟ Ziarah. زياره ما شاء الله ما شاء الله. Di YouTube. واليوتيوب ما شاء الله. Korang tengok je cerik macam ni. Legend weh. Air sedap lagi daripada beli yang kat kafe-kafe tu. Semakin hitam cerik, semakin sedap air. Kan? Betul-betul. Nampak je cerik macam tu tapi sedap oh daripada korang beli kat kafe. Kafe yang renovate kau-kau. Tak cerai. Dah lah tak layak. Ambil sendiri yang ni. Asap. Much later. Korang kita orang baru sampai rumah. Tadi daripada Jeddah, daripada Taif kita terus gerak ke Jeddah. Kita pergi makan. Lepas tu dekat Jeddah jam gila. Sampai cari tempat makan pun lambat. Sekarang dah pukul 10. Baru lepas drop off rombongan Cik Kia tu. Sekarang kita orang dah sampai rumah. Dengan Hajar sekali ada kat rumah lah. Okay. Tiba-tiba hari lain, tiba-tiba dekat train station kena hantar Dak ajar balik Melakau, balik kampung dia Madinah. Ya. Orang Madinah penuh barakah. Banyak hadiah game dia dapat. Dia tapau mau balik Madinah. Pergi 1, balik 2. Beranak-anak beg dia. Thank you so much. Selamat. Baik. Aduh. Sakit sikit. Ya, baik. Terima kasih. Nanti Terima kasih. dia salam Kidai. Tak tahu lah bila dapat jumpa Aku ni tak tahu lagi. dia punya. Bye. Kita daripada hantar Ajar tadi. Sekarang kita orang terus nak pergi return balik lah kereta ni. Habislah trip kita kali ni. Annual trip ke Taif tahun 2026. Tahun ni meriah sikit sebab ramai. 7 orang sekali join. Ajar daripada Madinah pun join. Itu je video kali ni. Short trip ke Taif. InsyaAllah next trip kita pergi tempat lain pula. Pun kalau ada rezeki, kita pun boleh ramai-ramai juga. Nampak kakak-kakak tu seronok je. Betul. Jalan kan. Ya. Okay guys, insyaAllah video ni kita orang akan upload sebelum episod 2 Iceland. So stay tune. See you guys in the next video. Thank you for watching. So jangan lupa untuk subscribe, share, like and comment. Okay, tu je. Okay. Bye. Akhiri video dengan trafik Jeddah jam ni. Bye.